Assalamualaikum and hi. So, saya nak share rumah segamat yang idea lakaran awal yang saya cakap tu. Untuk detailing, saya belum telusuri lebih dalam untuk dia punya apa orang panggil dia punya hmm, construction material dia lah, dia punya beam dia apa semua. Tapi kalau kita boleh lihat dekat sini berkenaan dengan rumah ni, kalau ikut SketchUp jadi macam ni. Rumah singgah ni, ini rumah singgah, dia masuk dalam folder rumah singgah. Dan sebelah ni pula untuk buat rumah sewa. So, saya just copy pergi sebelah. Dia punya tanah dia dibahagi dua. Jadi kita boleh tengok dekat sini macam mana keadaan rumah ni dibuatlah. Tapi tak sure saya, tak silap saya lah, dekat sini dia boleh ada tengok dia punya apa, saya tak berapa ni sangat, mahir sangat untuk SketchUp ni. Dia punya elevation dia, anda boleh cari sendiri macam mana. So saya dah buat ni dekat lakaran awal dia, rumah dia bentuk dia tak ada ni sangat. So saya just ikut macam mana sebab dah tahu tempat tu macam mana. Jadi kita tengok parking masuk macam mana, dia punya entrance dia apa semua kan. Jadi macam ni lah. Belah dalam ni tangga dia. Tangga dia agak curam sikit. Tapi ini dalam SketchUp tau. Tapi kalau dekat sini kita boleh tengok dekat dia punya sheets dia. Kita boleh tengok floor plan section lah. Tangga dia macam ni. Ini kalau ikutkan dekat sini tangga dia dah fix sebenarnya, standard. Kalau kita tengok dekat sini macam tangga architecture ni architecture actually dia boleh tengok dekat sini. Kalau architecture dia window komponen kolom lah. Structure ni dia lebih kepada detailing untuk engineer. Kalau arkitek ni kita tengok dekat sini. Oh, saya tak sampai ke level 3. Okay. Biasanya bumbung dia tak ada apa sangat. Contoh kalau sini kan dia beza lah untuk komponen, contoh macam structure ni, kolom dia ada kolom untuk arkitek dengan sedia kolom architecture dia lain. Kalau untuk kolom structural kolom ni untuk engineer. Jadi dekat rumah ni kita boleh tengok lah tangga, stairs pun banyak. Kalau tengok dekat architecture ni, stairs dia sini. Dia ada banyak model sebenarnya. Ni apa semua. Kalau belajar kat civil, kita belajar lah jenis-jenis stairs ni. And then dia dah fix dengan dia punya orang panggil apa, dia punya land dia punya up dia lah, dia punya rise. Okay, lepas tu kalau kita guna Revit ni, dia masuk untuk komponen tu dia actually macam dekat sini lah komponen insert ni. Kalau komponen insert ni dia masuk, dia sama je. Kalau kita tak nak buat yang untuk yang ni kan, kita boleh ambil daripada Google tau. Sama juga dengan Revit, just type je dia punya tu macam ni. Revit dia
dekat ni kan. Ni, macam rumah ni. Bawah ni sebenarnya actually foundation. Kalau yang ini satu-satu kan boleh dapat dia punya layer dia. Revit ni dia by volume. Untuk yang ni memang dia terus boleh pergi dekat ni lah. Kita plotkan dia. Contoh kalau kita plotkan select ni kan. So, kita boleh terus plotkan. Bin, combine, select dah. Uh, contoh dia rumah singgah. Macam tu kan. Dia akan terus keluar tau. Ah, ni akan terus keluar ikut size paper tu. Macam ni. Nah, ada banyak lagi lah untuk section semua kan. Macam tu lah. Dia lagi mudah sebenarnya pakai Revit. Tapi dia agak renyah untuk proses. Kalau SketchUp ni dia mudah dapat dia punya gambaran tu. Cuma dia tak tahulah elevation dia nak kena cari lah. Tengok dekat dalam YouTube. And ada lagi satu AutoCAD pun tak ada contoh. And then kalau saya buat untuk yang ni, Revit ni, kalau daripada AutoCAD, contoh saya ambil insert lah. Contoh saya nak buat dia punya detailing dia dekat sheets ni kan. Untuk yang ni, contoh kalau saya nak buat detailing, masuk dekat insert, just macam input je daripada PDF ni. Saya ambil je apa yang ada. Dia akan keluar tau. Dia terus masuk je. Tapi tak, janganlah pergi crop dia. Dia akan jadi ni. Lepas tu saya ambil kat sini je. Sebabkan dia ada draft. Draft dia kat sini. Bahagian view ni. Drafting view ni. Dia akan terus masuk kat sini. Sometimes jadi ke dan tak. Kalau masuk kat drafting, kalau pandai boleh terus buatlah kat sini. Kan? Tapi ambil masa juga. Contoh macam tu. Boleh juga So saya tak tahulah dia akan keluar ke tak. So, yang ni dia boleh mungkin boleh terus edit kot. Lagi bagi lawa lagi. Tapi saya buat macam ni. Masuk je kat sini. Lepas tu saya ambil daripada dia ada macam boleh annotate kot tak silap. Atau dia boleh detail line. Contohlah awak nak detailkan dekat part sini contoh. Lepas tu awak boleh pindahkan. Awak tarik lah. Thin line ni boleh ubah pun. Awak tarik. Masuk dekat inline style.
tarik je. Tu, saya ambil macam ni. Ni contoh je. Okey. Itulah contoh. Kalau daripada untuk ni, untuk AutoCAD tu, sekejap. Illustration punya. Kalau daripada AutoCAD. Ni. Daripada AutoCAD ni, kan contoh lah macam ni kan. Kalau AutoCAD ni kan salah satu dia tu 2D kan, 2 dimension ni. So, kalau contoh awak nak buat ni pun, awak nak PDF kan dia, pergi dekat print untuk plot dia dulu. Lepas tu pilihlah size A4. Yelah size A4. Tengoklah macam mana size dia. Saya pilih ISO. ISO A4. Lepas tu landscape kan. Window ke window. Ni tarik. Memang kecil betul lah saya. Saya ambil kecil. Ambil kecil. Agak-agak je. Tu. Agak. Agak je lah. Lepas tu. Enter to the plot. Semua millimeter lah kan. Drawing to PDF. Contoh je. Dekat desktop. Dekat. So dekat sini. Saya akan jadi macam ni. Jadi PDF terus. Jadi bila dah jadi PDF tu, boleh terus masuk lah. Tada! Ni pun scale untuk AutoCAD ni, saya main-main. Yang ni letak dekat sini. Okay, berapa yang kita nak? 110. Tu dekat teks dia pun. Tengoklah berapa. 50 macam tu lah something. Diameter pun pandai lah. Tahu kan macam mana. Boleh tengok kat YouTube. Macam tu je lah. Saya ringkasnya. Tada! Habis. Siap. Bye.